Sebab itu apabila Johor membuat keputusan untuk kita pergi Solo, sebenarnya itu bukan keputusan peribadi Yang Amat Berhormat Dato' Wan Hafiz Ghazi. Itu adalah harapan daripada pucuk pimpinan Sama Ada Perkhidmatan Negeri bahagian maupun akar umbi. Bahkan apabila kita buat pandangan daripada masyarakat di luar sana, kajian yang dibuat universiti juga memberikan gambaran yang sama. Sebab itu apabila kita melaksanakan pilihan raya ini, kita pergi Solo bukan kita mengkhianati mana-mana. Sebenarnya kita mempertahankan prinsip yang dipetak oleh pengundi-pengundi Johor sepanjang kita bersama dengan mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tugas dan tanggungjawab kita pada pilihan yang akan datang ini pada 11 bulan ini bukan perkara yang mudah. Kita mesti menang dengan jumlah majoriti yang lebih tinggi yang kita harapkan. Tidak ada maknanya tuan-tuan puan kalau PDM ini mempunyai pengundi yang tinggi tetapi akhirnya yang keluar mengundi tidak seberapa. Sebab kita perlu menangkan sini untuk kita memastikan untuk kita menang keseluruhan dengan bergaya tuan-tuan, supaya kita dapat membantu pilihan yang akan berlangsung di negeri yang lain. Kita bukan maju untuk kita rasa seronok maju, tetapi apakah diberi kemajuan itu yang kita berikan kepada rakyat sebenarnya. Sebab itu kita buat BKJ, kita buat pembangunan dan sebagainya untuk kepentingan dan kepentingan rakyat Johor. Sebab itu bila mereka kata BKJ ini gula-gula pilihan raya, sebenarnya dia bukan gula-gula pilihan raya, kerana kita laksanakan apabila kita beri mandat pada tahun 2022 untuk kita memimpin semula negeri Johor itu. Kita laksanakan BKJ sampai BKJ fasa yang keempat. Sebab itu tuan-tuan puan, saya minta kerjasama daripada jentera kita. Kerana dalam BKJ ini kita nak laksanakan dan kita nak bantu semua rakyat. Tetapi kita tak ada data yang cukup untuk kita membantu mereka. Sebab itu kita buka untuk dimulai pada hari ini sampai 14 hari bulan April untuk mereka membuat rayuan dan sebagainya. Saya minta jentera-jentera kita di PDM Denai ini juga membantu mana-mana mereka yang tercecer namanya untuk kita bantu buat rayuan supaya mereka juga dapat disantuni dan dibantu oleh pihak kerajaan.